ajar betul tau. Laki bini tu sama je perangai. Bukan tahu dia minta maaf kat aku ke? Mesej elok lah dengan aku minta maaf. Ini hantar gambar pula kat korang. Korang hajar betul. Kau buat apa? Sampai Zikir buat kat kau macam tu? Aku cakap, bekas tunang Azhar tu mandramkan diorang sebab dia gilakan si Azhar tu. Tapi anak kau tak percaya. Anak kau cakap, aku pula mandramkan dia. Memang kau nak mandramkan Zikir kan? Mada nak mandramkan Zikir, biar betul. Mana ada? Kau jangan dengar orang gila ni. Siapa gila? Siapa gila sekarang ni? Aku ke kau? Kau ingat aku tak tahu? Kau ingat aku pekak? Aku ni walaupun lumpuh separuh badan, tapi telinga aku telinga lintah. Aku boleh dengar semuanya. Aku dengar plan kau nak buat sampai orang tu bercerai-berai sebab kau nak kahwinkan Zikir tu dengan orang kaya. Betul tak? Tak ada lah. Mada tak boleh buat macam tu, Mada. Kau jangan dengar cakap dia. Dia tu penipu. Dia gila. Siapa gila? Engkau gila. Dia gila tak nak mengaku. Orang gila je. Memang orang yang tak tahu pasal. Macam kau. Cakap apa? Cakap apa? Mada, dah tu, Mada.